tapak yang lebih besar, lebih luas, lebih selesa untuk hampa semua geng. Okay, Assalamualaikum geng. Ramai yang customer yang mai kat kedai Tun Cafe kan, dia pun kata kedai kita ni kecil, sempit. Memang tak kata geng, memang panas kan. Tu ada juga komen yang tak sedap yang kita dengar kan. Macam kedai tepi longkang lah, tepi jalan lah, periuk banyak habuk lah apa semua kan. So hari ni geng, saya nak bawa hampa tengok tapak yang baru yang kita akan pindah. Tapak yang lebih besar, lebih luas, lebih selesa untuk hampa semua geng. Kita nak menjamin keselesaan customer yang datang ke Tun Cafe Suk 88. Kadang-kadang kita fikir kan, bisnes kita bukan tak okey, tapi cuma keadaan sekeliling tu membataskan untuk ramai kedai. Betul geng? Kalau betul hampa komen kat ruangan komen. So kalau hampa boleh tengok kat sini lah. Ni lebih kurang penjuru 4 petak cukup lah. 4 petak segi lah. So daripada sana sampai hujung tu, sampai hujung tu geng, 50 kali 50. Inilah keluasan yang hampa akan dapat nanti apabila datang ke Tun Cafe Suk 88 yang terbaru lah. Kedai lama dan kedai baru lebih kurang dalam 3 km geng. So kalau hampa boleh tengok dekat sini lah, kedai kita akan berada di depan Maybank, Pekan 94 geng. Kalau daripada sana, daripada Batu Kawan, kedai kita ada kat sebelah kiri ya. Kalau hampa mai daripada Sungai Bakar, mai daripada Juru, hampa akan nampak kedai kita sebelah kanan. So lemak ni mudah je kalau hampa boleh tengok kat situ lah. Depan Sekolah Rendah Agama Tadika Islam Al-Insaniyah geng. Esok insyaAllah kalau dah mampat elok, saya dah tanya kontraktor tadi, kalau mampat elok dia akan bersemen. InsyaAllah kita akan update untuk hampa setiap hari. So gang ni tapak kita yang terbaru yang depan Maybank 94. Kita akan jamin keselesaan hampa lebih sejuk, lebih lapang. So family yang mai, worker anak, orang kurang payah. So kalau hampa boleh tengok sampai hujung tu tanah kita. Sampai hujung tu adalah parking. So parking ada 2 lot geng. Memang parking luas, mudah parking tepi jalan geng. Untuk keselesaan hampa semua geng yang selalu support Tun Cafe, yang ni kita akan hadiahkan untuk hampa semua. Nanti opening jangan lupa mai. Kalau sampai jangan tak sampai.